Okey, seterusnya kita pergi ke sifat cecair. Bentuk. Mengikut bentuk bekas. Mengikut bentuk bekas macam mana tu? Mari kita tengok. Bentuk tidak tetap. Tengoklah dia ikut bentuk bekas. Kalau cikgu letak bekas dia bentuk dia macam ni, warna hijau ni, ikutlah bentuk bekas dia. Kalau cikgu letak dalam botol kicap, jadilah bentuk botol kicap. Kalau cikgu letak dalam pinggan, jadilah bentuk cecair itu bentuk pinggan. Okey. Kalau cikgu letak dalam bikar, jadilah bentuk bikar. Inilah dia bentuk tak tetap ni. Mengikut bentuk bekas. Isi padu tetap sama macam pepejal. Isi padu tetap. Jisim tetap sama macam pepejal. Jisim tetap. Ruang. Memenuhi ruang. Yes. Sama macam pepejal. Memenuhi ruang. Okey. Yang ni kita tengok. Okey. Isi padu tetap. Contohnya cikgu ada air 100 ml. Okey. Kemudian cikgu tuang dalam kelalang pula. Tak berubah. Sama. Tetaplah je. Okey. Air yang sama ni. Cikgu sukat. Dia memang tidak akan berubah. Dia tetap akan sama. Ini memenuhi ruang. Nampak ni? Sedapnya jus temikai ni kan? Nampak tak dia punya ruangnya? Okey? Mempunyai jisim. Jadi cikgu gunakan neraca tuas. Tadi neraca 3 palang cikgu guna. Okey, ni neraca tuas pula. Okey? Kita tengok dia. Mesti ada berat kat sini. Jisim dia. Okey? Yang keempat, tidak boleh dimampatkan. Okey, contohnya kamu ambil string. Okey? Lepas tu kamu letakkan air dalam dia. Kemudian cuba kamu tekan. Bawah ni mesti tutup. Okey, cuba kamu tekan. Okey. Kalau kamu boleh tekan, maka dia boleh dimanfaatkan. Tapi cikgu pasti kamu tak boleh tekan ni. Dia sampai tak kat sini je. Dia tak boleh nak pergi dah. So, ini membuktikan bahawa cecair tidak boleh dimanfaatkan. Okey, tengok. Manfaat tidak boleh dimanfaatkan. Okey, sama macam pepejal. Okey, faham Okey, seterusnya kita pergi ke gas pula. Okey. Tadi kita dah tengok cecair kan. Bentuk ikut bekas. Isi padu tetap. Jisim tetap. Ruang, yes, memenuhi ruang. Manfaat tidak boleh dimanfaatkan. Okey, sekarang kita tengok gas. Sifat-sifat gas. Bentuk, mengikut bentuk bekas. Okey, samalah macam cecair tadi. Kalau cikgu masukkan udara dalam belon, bentuk dia belon lah. Kalau belon tu bentuk love, jadi bentuk dia bentuk love. Okey, isi padu tetap. Okey, isi padu tetap tu contohnya kalau cikgu masukkan udara dalam satu tong gas, okey. So tong gas tu bergolek macam mana pun isi padu dia tetap sama. Okey, tidak akan berubah sebab ruangan dia isi padu ni mengikut ruangan dia. Okey, dan tidak akan berubah. Okey, jisim. Jisim dia tetap. Okey, ada anak murid cikgu dia tanya, "Cikgu, udara ni dia ada jisim ke ada berat ke?" Okey, sebenarnya memang dia ada berat. Cuba kamu tangkap udara tu. Kamu timbang. Boleh tak? Mesti tak boleh. Okey, sebenarnya dia ada cara macam mana nak timbang, nak tengok jisim bagi udara. Okey, nanti kita tengok macam mana. Okey, seterusnya untuk ruang. Mestilah udara memenuhi ruang. Okey? Contohnya dalam bilik kita ni lah. Awak duduk kat mana-mana pun mesti ada udara. Awak duduk dalam kotak, ada udara sebab dia penuh ruang, dia memenuhi ruang. Kamu tak nampak udara ni. Okey? Kamu duduklah dalam beg ke, dalam kat mana-mana ke, nak jauh, nak sembunyi daripada udara. No. Okey, udara tu ada di mana-mana dan dia memenuhi ruang. Okey? Manfaat. Yang ni boleh dimanfaatkan. Untuk pepejal dan cecair tak boleh manfaat. Tapi untuk gas, dia boleh dimanfaatkan. Macam mana nak manfaat tu? Okey, kita tengok manfaat ni. Okey, gas boleh dimanfaatkan. Tengoklah kalau kita tiup gas ni dalam belon, okey. So maksudnya kita tiup dia, kita paksa udara tu masuk dalam belon ni. Menyebabkan belon tu membesar. Jadi sebenarnya dah cukup dah kat situ. Jadi sebab kita paksa masuk, maka dia dimanfaatkan di dalam belon ini. Okey? Kalau string tadi, untuk cecair kita dah guna string kan? Untuk pepejal tak payah string lah. Macam mana nak masukkan pepejal dalam string ni? Okey, kalau letak guli tu, ialah kamu tekanlah guli tu. Boleh tak dimanfaat? Mesti tak boleh kan? Okey, yang ini untuk gas pula. Okey, gas. Macam biasalah cuba kamu tarik ni, masukkan gas, tutup yang belah bawah ni. Kamu tekan omboh ni turun ke bawah. Pastikan tutup ni rapat-rapat. Jangan bagi udara keluar. Okey, sudah pasti kamu akan dapati
Orang buah ni dapat ditekan ke bawah sampai satu takat, dia tak boleh. Okey, bila cikgu lepaskan, orang buah ni akan ternaik automatik sendiri. Cikgu tak paksa, tapi dia naik sendiri. Okey, ini menunjukkan gas dimanfaatkan. Okey, sebab